Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali lagi di RSK Outdoor YouTube channel. Hari Minggu ni kami nak jalan-jalan. Kami akan explore ke Teluk Intan. Are you ready for your next adventure? Yes. Dah sampai di Pukan Tanjung Kuala. Ni kedai kopi ada. Berdekatan dengan MRSM Pasir Salak. Ni dia. Ini dia. Kamu nak masuk sini? Kami dah tiba di Kampung Gajah. Sudah di Medan Selera. Sekarang kami nak mencari hidden food kat sini. Teluk Intan 28 km lagi. Okay. So along the way ni kita akan cari hidden food. Proceed ke Teluk Intan. Kita pergi ke ni Honda Civic ni. Oi, penuh. Sini ayah pergi sini buat apa? Benda ni belakang tu. Dia parking kat luar. Lepas masuk. Kita tak jadi makan dekat kafe rumah tu, ramai sangat. Next time lah kita cuba. Terus sekarang kita nak cari makan tempat lain pula. Pusat bandar Teluk Intan. Kita dah nampak dah atap Menara Condong. Okay, so masuk sini. Apa ni? Turn left after XINGLE Electrical and Hi-Fi Centre onto Jalan Sekolah, then turn right onto Jalan Pasar. Ayah, memang ni pergi dia. Mana nak kanan ni? Dia bagi. Turn right onto Jalan Pasar. Itulah. 600 meters. Turn right Balai onto polis Jalan bersejarah. Pasar, then turn left after 7-Eleven Teluk Intan. Hui, balai polis lama. Ni peninggalan sejarah. Bandar, Teluk Intan onto Jalan Kita Pasar. kita dah sampai di Menara Condong. Kita lalu je Menara Condong ni. So ramai orang yang tangkap gambar. In 200 meters, turn left onto Jalan Putra. Okay, depan lagi kita dah jumpa satu tempat makan. Try makan kat situ. Pernah makan ke tak sebelum ni? Kereta ni berhenti ke? Ni apa? Ni Mamat ni. Oh, dia pergi. Turn left onto Jalan Putra, then turn left onto Jalan Wakeng Joy. Turn left onto Jalan Wakeng Joy, then your destination will be on the right. Dia sembunyi ke? Ya betul ke dia? Ni dekat dengan kedai antik Goh ni. Ni kedai antik Goh. Your destination is on the right. Dah lah.
Oh ni Mana? yang merah ni. Oh, dia kena masuk dalam. Sini lah parking patutnya. Ada ke parking tu tapi sampah. Tu ada parking kosong tu. Mana ni kedai ni? Nasi Sultana nasi kandar. Nasi lambai. Ayam 2. Makan. Kuah campur. Abang, ayam 2 betul? Sayur. Sayur. Ayam 2 betul. Sambal lebih. Lauk ayam apa dia? Boleh. Itu saja. Kambing ada kambing, paru, hati, limpa. Kambing tu. Kambing. Ikra makan apa? Tembikai. Ini kambing. Kami sampai 1:30 petang. Dia nak tutup ke dia? Kedai pun dah nak tutup. Ayam goreng hampir habis. Itu pasal. Duduk makan. Tarik. Kenapa okey sebab Keramnya masuk. tu habis licin. Jam dah hampir pukul 2, 1.58. Kedai nak tutup. Awal tutup kedai ni. Okey, alhamdulillah kami dah selesai makan. Kedai apa? Dah tutup. Sultana nasi kandar ataupun nasi lambai. Nasi kandar lambai. Kedai dia pun dah tutup lah. Sampai tutup kami makan. Sebab Raid pergi buang air besar tadi kat dalam. Lama sangat. Gila je. Orang kedai tu terpaksa menunggu. Dia nak tutup kedai tak boleh sebab Raid berak. Ya, hari hujan. Nak tahu tak kenapa nama nasi lambai? Dia nama lambai lah. Mai. Mari. Lambai. Itu janganlah masuk dalam. Kami nak melawat satu tempat sejarah di Teluk Intan. Kami nak pergi ke bekas tapak stesen kereta api Teluk Intan. Dan dekat depan tu kalau anda perasan yang ada Ya Allah rahmatilah Teluk Intan tu, dekat situ ada kesan peninggalan pagar kereta api. Nampak? Tu. Okay, ni dia bekas tapak stesen kereta api lama di Intan. Ya, kau ni jadi ni. Aduh. Location. Oh, okey. Macam ni. Okey, aku parking betul-betul depan dengan tapak warisan stesen kereta api Teluk Intan. Jom kita pergi explore kat sana. Tapak warisan di sana depan tu. Dan menyeberangi jalan ada restoran Mas Maju. Okey, Raid akan jadi reporter hari ni. Raid, kita nak pergi mana? Kita nak explore tapak
Warisan kereta api. Okey. Sebelah sana ada sekolah memandu. Okay guys, ini dia kesan peninggalan sejarah stesen kereta api Teluk Intan. Alah, rel dia pun rel tipu. Macam mana jalan situ? So ini dia punya stesen dia. Wharf. Okay. Wharf Teluk Ensen, Sungai Kerawai, Pematang, Sungai Tukang Sidin, Cikus, Degong, Taparut. Ini sepanjang stesen kereta api Teluk Ensen tau.
Landasan kereta api Teluk Intan dulu dikenali Teluk Anson, mula beroperasi pada 1893 untuk menghubungkan pelabuhan di Sungai Perak dengan laluan utama di Tapah Road. Oh, maknanya daripada sini nak pergi ke Tapah Road. Diilhamkan oleh Archibald Edward Hubbard Anson. Landasan sepanjang 18 km bersamaan dengan 11 batu ini penting untuk mengangkut hasil bumi. Perkhidmatan ini ditamatkan sekitar 1989 akibat persaingan jalan raya dan aktiviti pelabuhan menurun. Okey, yang tragedi 1894, salah satu peristiwa bersejarah ialah kejadian kereta api wap milik Perak Railway melanggar seekor gajah yang menyumbang kepada kisah sejarah unik. So, penutupan perkhidmatan kereta api Tapah Road Teluk Intan beroperasi selama 96 tahun sebelum ditamatkan pada 1989. Jadi kita tadi dah kunjungi bekas tapak stesen kereta api Teluk Intan yang depan tu, yang kami dah explore. So sekarang ni kami nak pergi ke stesen kereta api yang last kali, yang menghubungkan daripada stesen kereta api Teluk Intan ke Pelabuhan Wharf. So ini dia map dia, 7 minit lagi daripada sini. Okay, jom kita pergi try tengok Teluk Anson Town. Then turn right onto Laluan Intan. Ni dia tapak kereta api last kali di Teluk Intan ni, stesen kereta api Wharf. Okay, In 200 meters, your Semuanya dia buat destination dekat will be on dengan the left. pusat memandu. Pusat Pening. memandu juga. Okay, ni dia tapak stesen kereta api Wharf. Dia dekat dengan pelabuhan. Belah sana sungai. Sungai apa? Sungai Perak kot. Custom. Ni lah kawasan dia. Oh, custom ambil Belakang ni. ni. Kita dah menjejak warisan ya. Sekarang kita nak jejak warisan. Oh, jalan ni ya. Sinilah tapaknya. Ada ke signboard ke apa ke? Takkan tak ada. Belakang ni kot. Ni macam dia kata belah tepi ni ya. Belah belakang ni. Sana sungai. Oh, Your ni kot. destination is on the left. Ini apa? Tak kali ini. Sini tu. Tapi dia tak letak ni Dia dah tak ada. Dekatlah dia tak letak Tak ada tunggu jalan. peringatan ke. Letak Macam mana nak pergi belah sana? tunggu peringatan. Ni pelabuhan ni. Dia tak ada letak untuk ni diperingati. Oh, dia jadi kosong lah. Tak ada apa. Dia dah jadi custom. Sinilah tempat dia. Boleh dia jalan di sana. Fuyu. Dah jadi naik ni. Push. Ni kotak. Ni kereta-kereta ni scrap. Tu scrap. Tak ada apa tinggalannya. Jatuh Mesodis. Mesodis pula. Dia dah jadi kawasan persendirian. Nampak macam luar je. Dia tak ada ni, dia tak letak satu signboard Tengok ke kot, kan. kot ada rail lagi ke pun tak ada orang nak simpan kot. Tak ada kawasan ni. Tu sungai Tu sungai Perak. Sungai besar tu, sungai Teluk Intan. Inilah tapak dia. Habis dah dia tak ada landasan, tak ada apa lah. Ada rumah apa ni pun nah, dia tak buat macam satu memorial kan. Memorial ke tak ada. Ada semua. Sungai Perak. Okey, itu saja explore kami kali ni di Teluk Intan. Ini apa? Bukan Lentang. Okey, kami singgah di Masjid Tok Jabar, Kampung Teluk. Kampung Teluk di Teluk Intan. Kat sini ada Lita Datuk Sago. Lita Motor.
Kami tak pasti sama ada nak tengok race ni kena bayar ke tak. Ni first time kami tengok race motor. Laju ni. Oh, ini motor-motor lah. Laju. Go. Oh, ni motor besar ni. Stop. Tim. Sekarang ni giliran mana pula?
episode. Bye. Cangkat Tin, Tanjung Tualang, Batu Gajah. Kami ada banyak video seperti ini yang anda boleh tonton di dalam playlist kami. Jika anda ingin kami terus mengeluarkan konten seperti ini, subscribe kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Are you ready for your next adventure? Yes.